Selamat petang. Selamat petang hari ini 25 hari bulan 2 2025. So apa yang hari ini saya nak sebut dekat sini, ada satu isu rawang perdana kuil tanpa izin rawang perdana. Sebelum ini sudah ada beberapa isu dan satu Malaysia satu dunia pun tahu apa yang sudah jadi di dalam Malaysia, seperti mana yang tindakan yang orang yang tidak bertanggungjawab. Tanya saya, grup-grup ini grup-grup haram lah, grup-grup haram, Ada juga mereka mengajar mereka untuk sabotage something di dalam negara Malaysia. Sebelum ini kita dah beritahu pihak kerajaan dan juga PDRM kena ambil tindakan kerana tidak boleh ambil tindakan sendiri. Malaysia kita ada undang-undang. Kita duduk dalam undang-undang. Bukan kita duduk dalam negara komunis. Kita duduk negara yang aman. Kita ada undang-undang. Tetapi dalam cabaran ini saya nampak ada geng-geng yang bukan India, bukan India. So mereka dia claim dia sebagai orang Melayu. Di Malaysia kita orang Melayu dengan India, dengan Cina, perbilang kaum Sabah dan Sarawak, kita duduk dalam orang Malaysia, Tetapi kita tak maulah jadi isu yang perkauman. Oleh itu, kita dah beritahu awal-awal, saya sebagai pengurusi kuil Bandar Rawang, saya kena ambil tahu juga. Isu-isu kuil ini saya rasa tindakan secara grup haram ini, membuat sesuatu macam ini, itu dia tidak dihormati undang-undang yang sedia ada. Sebelum ini kita sudah terangkan, isu sudah besar, lepas tu polis pun tangkap dan lepas. Walau bagaimanapun mereka mau ambil sesuatu tindakan, mahkamah sudah sedia ada undang-undang. Mereka sepatutnya, kalau mereka ialah pemilik tanah, mereka sebenarnya boleh pergi appeal mahkamah, minta PBT, bantu PDRM ambil tindakan. Segera mereka pun boleh dibantu segi mengikut undang-undang. So, kenapa mereka tidak ikut undang-undang? Mereka hanya mau guna kuasa sendiri secara kuasa haram. Mereka guna dan perkataan haram. Mereka rubuh kuil yang jadi isu di dalam Selangor. Salah satu kuil mereka pergi rubuh di Rawang Perdana. Kenapa mereka fokus kuil Rawang Perdana? Saya nampak di situ ada juga berlaku mengikut salah undang-undang. Oleh itu, saya pun minta pihak Hindu Sanggam bincang dengan Persatuan Kuil. Asal usul sejarah kuil itu penting kita mukakan di undang-undang. Selepas itu kita kena tengok macam mana tanah itu boleh diberi pemilikan kepada Yayasan Kobra. Yayasan Kobra ke ataupun mana satu persatuan pun, mereka tanah itu bagi kita peluang untuk kita nak tengok apa status tanah itu. Tetapi mereka tidak bagi satu peluang untuk kita pergi sesat, kita cek itu tanah itu sama ada Yayasan Kobra ataupun macam mana tanah itu, apa status tanah itu, kita mesti mau tahu. Oleh itu dalam proses mereka takut sangat. Saya nampak Yayasan Kobra ataupun grup-grup yang ikut mereka ada juga something wrong. Kenapa mereka tidak mengikut undang-undang? Undang-undang sudah sedia ada. Kalau you ada right, you boleh appeal to court. Bila-bila masa you boleh ambil tindakan. Bukan cara tengah malam orang tidur, awak pergi rubuh. Kalau you mau rubuh sesuatu kuil, secara you guna kuasa sendiri, you cabarlah, kira you cabar.
Dan maknanya apa yang saya cakap, kalau kita masyarakat India, contohnya, minta mereka, you mau rubuk, siapa bagi you kuasa? You datanglah, you bagi time. Pukul berapa you nak rubuk, masa pukul berapa, dekat mana you cakap. Cuba you langgar undang-undang, you datang rubuk, sentuh itu kuil. You contoh itu kuil, you boleh tengok apa akan berlaku. Masyarakat India pun bukan bodoh. Kita ada hormat undang-undang. Ini salah bukan berlaku hari ini. Puluh-puluh tahun dulu masa estate, masa kampung, benda ini sudah disusun. Tetapi mereka rumah ibadat ini masih orang ada sembahyang. Hari ini undang-undang keluar, kena dimohon untuk warga ataupun kuil-kuil yang tanpa izin ini untuk dan susun dan atur ikut undang-undang. So itu peluang ini kita terima. Kita akur yang kerajaan punya undang-undang. Tetapi kenapa mereka sempati saja guna satu sempati dan mereka terus langgar, dan malam pukul 12 lebih dia pergi ke Rawang Perdana Kuil dan minta mereka alik patung dalam itu, dan mereka pergi roboh dan ambil video dan sebarkan. Saya rasa ini satu menyusahkan masyarakat India dan menyusahkan rakyat Malaysia. Bukan orang Melayu suka macam tu, saya tahu. Saya ada kawan ramai orang Melayu. Dia kata takkan buat macam ini. Ini grup ini saya dimengesahkan, ini saya percaya ini grup gangster Aram. Saya minta PDRM ambil tindakan. Jangan bagi emotion kepada masyarakat India. Ini nanti jadi gaduh. Nanti jadi kauman. Kita tak suka. Kita kena faham satu. Kita sembahyang ikut kiblat. Kiblat dah. Matahari mana jatuh, kita pun sembahyang macam tu. Ikut kita kiblat. Agama Islam pun sama. Saya pergi hotel, pergi tinggal. Saya duduk dekat hotel. Saya mau sembahyang. Saya mengikut kiblat punya arah. So, kita punya rumah ibadat pun boleh pergi cek. Memang dia ikut kiblat punya position. So, kita semua dunia sama. Tetapi ikut agama kita kena hormat. Kita tak boleh sentuh mana-mana agama. Tetapi di dalam Malaysia ada segetir orang yang perangai macam ini gila. Kuasa ataupun gila apa-apa dalam Aram. Mereka ini perkataan Aram itu senang dia orang keluar. Dan mengguna kuasa dan mereka pergi rubuh. Ini tak boleh lah. Ya. Saya sebab dunia kita boleh nampak satu dunia. Bolehkah orang boleh tuntut matahari saya punya? Matahari untuk semua dunia masyarakat punya. Pagi kalau ada mata kita boleh tengok matahari satu. Bulan kita boleh nampak, kalau ada bulan kita nampak bulan satu. Tak ada dua. Oleh itu saya beritahulah, bernasihat mereka dengan memegang undang-undang dan rakyat Malaysia dan pihak berkuasa ambil perhatian hal ini. Saya sebagai pengurusi Kuil Rawang Seri Wiraketi Vinayagar, saya amat sedih kali lah. Ulang kali ini berlaku. Kalau kita buat sesuatu, polis terus panggil dan terus tangkap dulu. Lock up dulu. Kerana takut keselamatan negara. Saya pernah banyak kali. Apa yang kita bantu, baik pun kita kena. Kenapa hal ini mereka buat sampai macam ini, tidak dihormati undang-undang, tidak nampak ambil tindakan. So, ini saya mohonlah jasa baik, pihak undang-undang ambil tindakan segera dan berhenti merobohkan mana-mana kuil, ikut mana yang undang-undang ada. Sekarang sudah ambil perhatian
PBT, mana-mana jabatan yang bertanggungjawab, mereka sudah dinotis. Kita hormat mereka bila notis apa kita punya latar belakang, boleh dibantu-bantu. Oleh itu kita minta satu kebajikan masyarakat India kena sedia ada untuk menyelesaikan masalah-masalah macam ini. So mereka dalam Hindu Sanggam dalam urus untuk satu kebajikan yang boleh dibantu kepada seluruh Malaysia, geng-geng haram ini dia pergi rubuh kuil. Ini tak boleh. So